Bukit Permata indah berseri, duduk di sawah memancing patin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum ikan semua. Apa khabar ikan hari ni? Mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Oh ya, sekarang ni kami lagi beraya di kampung. Tengok ni, tudung saji dah di depan muka. Tunggu apa lagi? Jom kita buka. Kalau beraya di kampung, inilah hidangannya. Ada ketupat, ada ayam. Kalau yang ini ni masak kerang. Kalau itu tu ada rendang. Meriah kalau Hari Raya Idul Fitri di kampung ni. Tengok tu banyak kan budak-budak berjalan. Selain pemakan, budak-budak ni juga cari ampau. Biasanya kalau pas Hari Raya ni banyak mereka dapat. Tengoklah tu, bukan main semangat lagi kan diorang. Oh ya, kalau raya tempat ikat macam mana? Ramai tak? Pasti ramai lah kan. Kalau di tempat kami ni, Hari Raya pertama tu selalu dihidangkan sama ketupat. Nanti kalau dah Hari Raya kedua, baru nanti dihidangkan sama kuih-kuih. Tahan perut je lah kalau dah Hari Raya ni. Lewat depan rumah orang, selalu diajak singgah. Oh ya, nak tengok tak lagi keseruan kami raya di kampung? Cuba ikat komen.